Sini tak laku geng sotong. Tak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Baik Azam. Okay geng, hari aku turun mancing lagi. Hujan renyai-renyai, tapi tangan dah getol turun enggak ah. Betulan ini aku tak kerja. Aku sekarang dekat DC geng. Dekat DC Pulau Cempedak. First time aku mancing kat sini. Tak tahu macam mana permainan kat sini. Air tengah bergerak sudut kan. Ombak boleh tahan kuat. Aduh. Aku dah buat first drop tadi. Ada makan kan, tapi aku rasa ada ikan. Terus sekarang tengah tunggu. Umpan aku ni buat udang tu, udang mati. Okey, jom kita tunggu mana tahu ada gorgon hari ni kan. Bismillah. Simpan dulu. Simpan dah habis kita pakai ni. Bismillah. Lokoh geng. Kecil sangat kot. Sebab tarik tadi umpan ada. Kita tunggu geng. Anak memerang geng. Okay geng, aku pindah tempat. Sebab kat sana tadi panas. Panas, lepas tu orang dah mula ramai. Aku segan sikit geng. So aku pindah sebelah kanan dia. Alhamdulillah. Ini pun tempat aku baru first time sampai kat sini. Tak pernah try. Okay. Belakang aku macam tu lah. Sekejap aku tunjuk je. Okay, sana pun ada batu-batu kat geng. Tadi aku duduk sebelah sini geng. Sebelah sini. Ujung sekali aku duduk tu. Kat situ baru ni ada orang naik ikan pari lah. Tapi malam. Ni hotel. Hotel Hyatt geng. So aku try kat sini. Tengok ada hasil ke tak ada hasil. Ni pun first time aku sampai sini geng. Tak pernah try di sini. Sini Alhamdulillah. Kalau nak bawa family kan, bawa family nak camping, nak apa macam bakar-bakar ke apa, aku rasa tak ada masalah kot. Dia bukan tempat private lah. Sini pun teduh. Lepas tu ada tempat lepak kan. Kursi belakang tempat lepak. Okay geng, aku tunggu lagi. Mudah-mudahan hari ni ada juga geng ikan sedap sikit lah kita dengar geng. Okay, kita tunggu. Ikan kelama geng. Gemuk ni ikan ni. Alhamdulillah. Aku nak try tu kompan pula geng. Tadi tengok macam ada ketuk-ketuk. Tapi tak tahu dah ada ke belum.
terangkat luar. Oh, ringan. Tak ada. Kosong Masih ikan kecil buat main tadi. Main pantai ni kan risiko dia macam ni lah. Umpan dia cepat habis kat ikan kecil ni. Dari lagi kalau ada ikan apa nama? Terong. Yang tu lah lagi cepat habis. Tak apa. Main pantai ni kan dia dalam 15 minit kau pacak kan. 15 minit ke 20 minit. Kalau kau pakai umpan udang tu kena check lah. Melainkan kau pakai umpan ikan. Tu lain. Umpan ikan mungkin boleh dia lama sikit lah. Tengok habis kan. Memang ikan kecil ni main ni. Tu pun dah ikat kan. Kalau tak ikat lagi lah. Okay, aku try nak pakai umpan apa nama? Umpan sotong pula. Umpan sotong aku potong macam ni kan. Dia memanjang tiruh gitu. Umpan sotong pun biasa aku ikat kat air. Masuk 3 kali. 2 kali pun boleh kan. Lepas tu dia ada macam ni Dia macam apa panggil? Dia terjuntai gitu. Lepas tu baru kita ikatkan dia. Benar ni kan memang sangat-sangat diperlukan lah. Benda wajib lah kalau kau nak main pantai kan. Sebabnya satu, fungsi dia bila kau baling tu dia tak mudah cabut. Nombor 2, bila ikan makan tu pun dia payahlah nak cabut sekaligus tu. Bila kalau ikan makan tu tak akan cabut sikit-sikit gitu lah. Okey, macam ni guys. Jom baling. Kunci dulu rek. Lepas tu kita kasih luncur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yang paling penting jangan lupa longgarkan drag. Kalau longgar ni drag geng, gorgor makan tak putus, tak patah. Antara putus, patah, apa? Luncur ke dalam ni. Luncur ke dalam laut kau punya joran nanti. Okey, kita tunggu. Bismillah. Okey geng, aku nak angkat yang umpan sotong tadi. Yang umpan sotong tadi aku biar sejam kan. Sebab aku kena join some webinar tadi online. So aku biar je sejam. Terus sekarang aku nak angkat. Ada ke tak ada aku tak tahu kan. Try tarik lah kan. Ringan. Kosong lah, kosong. Air makin surut kan. Aku tengok dekat tide tu pukul 4.45 baru air naik semula. So aku ingat nak stay lah sampai petang sikit kan. Umpan habis. Umpan ada kan? Umpan ada lagi. Uish, maksudnya sini tak laku kan sotong. Tak laku. Ya, kita tukar main udang lah. Tapi apa-apa pun kan, aku nak solat dulu sebab dah pukul 3. Jom ambil wuduk jap.
Okay geng, alhamdulillah aku dah siap solat. Tapi tu lah, ikan sini selek geng. Aku isi umpan sotong, sentuh budak geng. Sejam biar. Ni aku dah balik lah. Tukar pada apa nama, udang balik lah. Tapi tu lah, air dia makin surut lagi. Baiknya aku tengok apa, jadual tu sampai 0.9. Dia naik balik kan pukul 4.5 macam tu lah. Sekarang ni pukul 3. Tengok lah, ikut balik udang ni jenak ni. Simpan gelama tu aku simpan. Air ngala pasang kan baru aku pasang gelama. Okay, kita tunggu je. Tengok geng, isi udang tu ketuk geng. Pau udang tu ketuk. Aku dah ada belum ni. Ketuk ke ombak ke aku pun tak tahu geng. Ombak masih kuat. Oh, wow. Kalau air dah sampai ni, kemungkinan dia nak pasang ni geng. Air dah nak masuk ni. Kat luar ketuk banyak kali tadi. Adok geng. Tak kerong ketam geng. Oh, dia umpai macam makan geng. Ni umpai sotong. Aku guna janggut sotong. Macam ada ketuk ni. Macam ada ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat ni guys, berat. Macam ada. Oh, ada. Tak besar kan. Umpan janggut sotong kan. Makan juga kau umpan sotong. Tinggal nak udang ke. Udang aku dah tinggal berapa kata lagi ni. Sotong banyak lagi. Oh, ni ada. InsyaAllah ada. Jadi kalau sotong ni kan, kebarangkalian untuk curi cak limau tu ada kan. Tak naik ni. Di manakah ikan apakah? Oh, aku dah kata kan curi cak limau. Aku dah kata curi cak limau. Aduh, hai. Jangan perhabis umpan aku. Nak balik lagi. Umpan banyak lagi. Okay. Curi cak limau macam biasa. Terlepas balik. Tahu lah, geng-geng kau yang besar sikit makan tau. Bismillah. Ejah umpan dulu. Mana dah ni pantai lah yang terlekat sudah. Yang penting dia lekat ke. Bismillah. Sudah agak kalau umpan ni cat limau. Apa, kita balik lagi geng. Kita cari. Bismillahirrahmanirrahim.
Pasal air dah. Nak pasang ni geng. Okay, aku nak alih dulu pancang aku ke atas sikit. Dah dua kali cecah. Sekarang dah pukul 5.30 petang. Air makin tinggi. Oh, air memang cantik sini. Cuma umpan udang aku dah habis. Tinggal sotong biasa. Aku dah balik sotong tu. Senyap lah sikit geng. Tengok dalam 5.40 kita akan tukar apa? Ikan. Semuanya aku nak tunjuk kat korang geng. Kat sini petang-petang memang ramai orang main surfing kan. Hari ni tak ramai sangat sebab mungkin hari kerja kan. Ni aku tunjuk kat korang. Sana geng. Hari ni tak ramai sebab ombak orang cakap tak berapa kuat. Tadi aku jumpa ada seorang brother naik motor dalam ni. Dia apa? Surfer lah. Dia cakap esok. Esok bawa ombak kuat dia kata. Esok kalau ramai dia apa. Tapi sini ramai memang sesuai nak main surfer sebab dia punya pantai sini dia macam jurnam itu landai. Tapi landai tak landai kan, jalan tu. Tapi ombak memang tinggi lah sini. Sedap lah mancing sedap. Korang boleh cuba lah datang sini. Okay geng. Hari sudah malam. Tadi dekat apa nama Teluk Cipedak. Hasil 2 ekor gelama. Duri 3 ekor tapi duri semua aku lepas. So sekarang ni aku dekat Pantai Berserah ni. Pantai Berserah. Aku seorang kemungkinan ada aku sampai ke mana ni tak tahu lagi dia nak main ke tak. Aku nak pacak geng tapi takut hujan. Takut hujan ni. So sekarang tak apa nak pasti nak pacak ke tak pacak dia. Tapi tengok atas macam okey, cuma ada takat gambar kan. Hai, tapi kalau aku pacak depan aku akan gunakan gelama kan. Umpankan gelama. Sebab umpan aku semua dah habis lah. Tinggal gelama tadi je. Cuma aku sekarang tengah was-was. Nak pacak ke tak pacak kan. Dia dah sampai kan. Pacak dulu lagi tak? Pacak. Kalau hujan lagi ya. Rak. Pacak sampai lembam lah ini. Aku rasa sampai sini dulu. Aku dah pacak kan. Aku dah pacak. Tapi di mana aku pacak. Dah rintik-rintik kan. Aduh. Tak tahu nak tunggu ke nak balik. Aku rasa sampai sini dulu kot. Aku punya video kali ni. Jumpa lagi next time. Okay, bye. Assalamualaikum. Nak kemah.